Indonesia meningkat naik dengan pemain warisan baharu, tiada bantahan dari Malaysia. Namun sebaliknya dengan Malaysia, penyokong Vietnam dan Indonesia gesa FIFA siasat kesahihan pemain warisan Malaysia. Sebelum itu bantu kami dengan klik tombol suka dan subscribe agar channel kami terus berkembang. It comes from my grandfather, so from there is from Melaka, so this is not a problem. Menjelang pertemuan aksi kelayakan Piala Asia bertemu Vietnam, suasana menjadi semakin panas. Apabila tular di media sosial bahawa penyokong bola sepak dari Vietnam dan juga Indonesia mendesak Federasi Bola Sepak Dunia FIFA untuk menyiasat kesahihan dokumen pemain warisan baharu Malaysia. Menurut hantaran Indonesian Football News di laman Facebook, ramai penyokong termasuk dari Indonesia, Vietnam dan Thailand mempersoalkan keabsahan mengenai Suso Gallo dan salah silah pemain terbabit yang menjadi pemain berdarah warisan baharu buat skuad bimbingan Peter Klamofsi. Rata-ratanya tidak percaya pemain yang dipanggil FAM memiliki darah keturunan dengan rakyat Malaysia, apatah lagi selepas mereka tampil dari benua Amerika Selatan. Sebelum bermula Revolusi Harimau Malaya, pada Disember tahun 2024 yang lalu, Tunku Ismail atau dikenali sebagai TMJ telah bertemu dengan Presiden FIFA iaitu Gianni Infantino untuk menyatakan hasrat mahu merevolusikan bola sepak Malaysia dan memohon pihak FIFA bekerjasama untuk dapatkan database pemain-pemain berdarah Malaysia terutama di Argentina dan Eropah. Dalam pertemuan itu Presiden FIFA, Infantino menyambut baik hasrat dan permohonan TMJ. Secara dasarnya Federasi Dunia iaitu FIFA sendiri telah memberi kerjasama dan membantu dalam menyediakan database pemain-pemain warisan Malaysia di seluruh dunia. Setelah memperolehi database dari FIFA, maka sejak dari itulah bermula kesungguhan dan langkah agresif diambil Federasi Bola Sepak Malaysia dalam merevolusi Harimau Malaya fasa pertama. Justru itu, adakah peminat Vietnam dan Indonesia meminta FIFA untuk menyiasat FIFA itu sendiri? Jadi tidak timbul isu pemalsuan dokumen atau sebagainya kerana pihak FIFA sendiri yang memberikan database pemain-pemain warisan Harimau Malaya. Revolusi fasa pertama Harimau Malaya bukan sahaja menarik minat para penyokong Malaysia, malah menimbulkan perasaan kurang senang dari khalayak peminat bola sepak Vietnam serta Indonesia. Ada yang mempertikaikan kesahihan dokumen pemain warisan baharu, malah penyokong Indonesia turut mengklaim bahawa Malaysia meniru hasil kerja mereka dalam memperkuatkan skuad kebangsaan. Penyokong Malaysia perlu berterima kasih dan menghargai komitmen pasukan revolusi TMJ dalam mendapatkan database, menghubungi, memilih dan memujuk pemain-pemain warisan yang telah dikenal pasti untuk menyertai Harimau Malaya. Pemain-pemain yang terpilih diberi penerangan rapi dan jelas mengenai visi, hala tuju pasukan kebangsaan Malaysia dan kesemua kemudahan-kemudahan dan fasiliti yang akan disediakan untuk mereka. Menjelang aksi pertemuan dengan Vietnam dalam perlawanan kelayakan Piala Asia, setelah sekian lama berteka-teki, akhirnya Malaysia memperolehi 7 pemain warisan baru yang beraksi di Liga Antarabangsa bagi memperkuat skuad kebangsaan. Sebelum ini Hector Havel dan Gabriel Palmero menjadi pemain warisan baharu dalam revolusi skuad kebangsaan, di mana kedua-duanya telah menjalani debut bersama skuad kebangsaan. Namun terbaru 4 pemain warisan telah diperkenalkan secara rasmi menyertai skuad Malaysia. Antaranya Emmanuel Machuca, John Irazabal, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado. Kehadiran 4 pemain warisan baru tersebut menunjukkan proses revolusi Harimau Malaya dalam fasa pertama memperkukuhkan skuad kebangsaan bagi menghadapi cabaran antarabangsa yang semakin sengit. Malaysia dijadualkan bertemu Vietnam pada 10 Jun ini, di Stadium Nasional Bukit Jalil, dengan misi 3 mata untuk membuka ruang layak ke Piala Asia.